Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli masyarakat yang saya hormati sekalian. Pada hari ini saya ingin menyentuh tentang satu isu besar yang semakin membimbangkan kita semua, iaitu gejala sosial dalam kalangan generasi muda masa kini. Kita dapat lihat bagaimana gejala sosial ini banyak berpunca daripada pengaruh media sosial, filem dan rancangan televisyen yang semakin bebas memaparkan unsur negatif, sama ada keganasan, jenayah atau adegan seram yang tidak sesuai ditonton oleh remaja. Apa yang lebih membimbangkan, ramai anak muda hari ini menjadikan adegan-adegan seperti itu sebagai hiburan harian dan akhirnya meniru tanpa sedar. Inilah yang menjejaskan akhlak dan pemikiran mereka. Saya ingin menyeru kepada produser dan penerbit rancangan agar lebih bertanggungjawab dalam mengetengahkan kandungan yang membina, rancangan yang mampu mendidik, membentuk nilai moral dan menanam semangat cinta kepada ilmu serta negara. Begitu juga dengan pihak kerajaan, macam perlu memainkan peranan lebih tegas dalam mengawal dan menapis rancangan atau filem yang boleh menjejaskan pemikiran generasi muda. Jika kita imbas kembali pada tahun 90-an dahulu, Allahyarham Tan Sri Muhammad Rahmat, Menteri Penerangan ketika itu sangat tegas. Beliau tidak membenarkan anggota kumpulan rock yang berambut panjang muncul di kaca televisyen kerana ingin menjaga imej generasi muda ketika itu. Walaupun nampak keras, namun ketegasan beliau telah membentuk satu disiplin sosial yang baik dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, harapan saya agar kita semua sebagai ibu bapa, pendidik, penerbit dan pemimpin masyarakat bersama-sama menegur dan mencegah perkara tidak baik sebelum ia menjadi barah sosial dalam generasi masa depan. Marilah kita pelihara akhlak dan pemikiran anak-anak kita daripada pengaruh yang merosakkan. Merekalah pewaris negara dan kitalah yang bertanggungjawab membentuk masa depan mereka. Sekian, terima kasih.